Pluralia tandem noun. Ini bukannya jampi serapah atau mantra. Ini ialah salah satu topik grammar. Pluralia tandem noun ialah noun, kata nama, yang sentiasa ditulis dalam bentuk plural. Tak kira apa pun, kita mesti letak s. Biasanya kita guna untuk objek-objek yang berpasangan. Contohnya macam trousers, jeans, scissors, glasses, spectacles, gloves, tights dan shorts. Tengok dua ayat ni. I need a pair of scissors dengan I need a scissor. Ayat pertama betul. Scissors kena sentiasa ada s. Ya, betul, tak ada masalah. Lepas tu, walaupun gunting tu cuma ada satu. Yes, kita boleh letak a dekat depan, which is a pair of scissors, sepasang gunting. Untuk ayat yang bawah, dia letak a, which is menunjukkan satu. Itu dah salah. Kalau nak tulis satu gunting, awak kena tulis a pair of scissors. Kalau tak ada pair, itu salah. Lepas tu dia punya scissor tak ada s. Jadi ayat kedua ni salah. Ayat pertama betul, ayat kedua salah. Okey, tengok tiga ayat ni. I need to wear short at the beach. Okey, ayat pertama salah. Short ialah seluar pendek, kena sentiasa ada s. Shorts ialah noun yang sentiasa ditulis dalam bentuk plural. Jadi kena ada s dan jangan ada a. Yang kedua pula, I need to wear a pair of shorts at the beach. Kalau nak tulis a, wajib ada a pair of shorts. Betul, dia punya short pun ada s, jadi tak ada masalah. Ayat ketiga pula, I need to wear shorts. Ayat ni betul je, ada s dan kita tak gunakan a. Jadi ya, betul. Ayat pertama salah, ayat kedua dengan ketiga betul. Tengok group ni pula, jeans are not allowed. Ya, betul. Jeans wajib ada s sebab dia pluralia tandem noun. Lepas tu disebabkan dia sentiasa plural, kita kena pakai r. Ya, betul, tak ada masalah. Okey, ayat kedua pula, jean is not allowed. Jean ialah pluralia tandem noun, which is wajib sentiasa dalam bentuk plural. Jean ni tak ada s, jadi salah. Dan disebabkan dia sentiasa plural, kita kena guna r, bukannya is. Jadi is salah. Okey, yang kedua pula, a pair of jeans is not allowed. Ya, ayat ni betul. Jeans masih lagi plural, tak ada masalah sebab dia a pair, pasangan, tak ada masalah. A pun tak ada masalah sebab dia cuma ada satu pasang jeans. Dan is pun betul juga. Kenapa is betul? Sebab dia cuma ada satu pasang jeans. Tak ada masalah. Jadi ayat pertama dengan tiga betul, ayat kedua salah.